Hari ini saya ingin bawakan cerita tentang ketam. Ketam ini bukan cerita tentang ketam, tapi ada satu sifat ketam yang tak ramai orang tahu. Kita biasa jumpa ketam, ramai orang suka makan ketam, ketam masak merah, ketam black pepper, macam-macam. Tapi tak ramai orang tahu bahawa ketam adalah binatang yang memiliki sifat dengki yang sangat kuat. Ada satu fakta yang mana perkara ini berlaku di Filipina. Di Filipina ada sebuah masyarakat di sana, di kawasan kampung. Mereka ini memang gemar sekali untuk buat kerja menangkap ketam-ketam dan juga memang di situ terkenal dengan produk ketam. Ketam yang ditangkap oleh mereka ini saiznya tidaklah berapa besar, tetapi isinya memang cukup lazat. Apabila masyarakat kampung tersebut menangkap ketam-ketam ini, mereka akan tangkap pada waktu malam dan mereka akan masukkan ketam-ketam tersebut ke dalam sebuah bekas. Kalau kita ni macam tong drum lah. Dan yang menariknya ialah tong drum itu mereka tidak tutup ataupun bubuh jaring ikat, tak ada. Bila mereka nak gunakan ketam ini pada kehidupan hari-hari mereka, mereka sekadar akan nak guna, mereka akan ambil, mereka akan rebus dan jadikan makanan mereka. Yang satu perkara yang heran ialah kenapa ketam-ketam ini bila dimasukkan dalam tong drum, tidak ada seekor pun di kalangan mereka yang keluar merangkak, memanjat tong, dan lebih baik mereka lari saja. Tong drum tersebut tidaklah ditutup ataupun ada penutup. Tapi kenapakah ketam-ketam ini tidak berjaya keluar? Perkara ini ditanyakan kepada beberapa orang kampung di Filipina tersebut. Kata mereka, ketam ini ada satu perangai. Kalau ada di kalangan ketam tersebut yang keluar untuk meloloskan diri dari tong drum itu, maka akan adalah ketam-ketam yang lain akan menarik ketam tersebut jatuh semula ke bawah. Bila yang lain pula cuba nak naik, kawan-kawan yang lain akan tarik dia supaya turun. Naik pula yang lain, yang ni diturunkan juga. Begitulah berterusannya berlaku hingga akhirnya tidak ada ketam yang berjaya keluar sebab mereka ditarik oleh kawan-kawan mereka sendiri. Baik saudara, apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ketam ini? Banyak pelajarannya. Kita melihat di sekeliling kita ramai watak-watak sebegini. Banyak orang memiliki watak-watak sebegini. Watak ketam. Yang tidak senang bila ada di kalangan kita yang berjaya lebih sedikit daripada yang lain. Bila ada rakan-rakan kita yang agak ke hadapan atau naik ke atas, maka ketam-ketam ini akan berusaha menarik mereka semula ke bawah. Justru saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang berjaya, kita perlu buang sifat ketam daripada diri kita. Sifat dengki dengan kejayaan dan keberhasilan orang. Ramai manusia tidak sedar bahawa kita ini kadang-kadang kalau ada sifat-sifat macam ketam itu tadi, maka ketahuilah bahawa kita sedang berada di dalam penjara. Bukan penjara kajang, bukan penjara penuh, tetapi penjara hati kita. Manusia ni ada 4 penjara dalam hati dia. Kalau ada 4 penjara ini, tertutuplah segala pintu-pintu hati dia. Penjara yang pertama dipanggil jail of hatred, penjara kebencian. Kalau dalam hati kita ada sifat benci, sampai bila-bila kita susah nak berjaya. Yang kedua, jail of greed, penjara ketamakan. Kalau ada dalam hati kita sifat tamak, sampai bila-bila juga kita akan tak berjaya. Penjara yang ketiga, jail of jealous, penjara kedengkian. Ini sifat ketam ini tadi, sentiasa dengki dengan kelebihan orang. Dan yang keempat, jail of ignorance, penjara kebodohan. Sifat benci, tamak, dengki dan kebodohan, keempat-empat ini dipanggil penjara hati. Dia mampu menutup pintu hati kita. Saudara, sejarah mencatatkan orang yang dalam hatinya ada sifat-sifat dengki, benci, dendam, tidak boleh tengok orang lain berjaya, kebiasaannya orang-orang sebegitu tidak akan berjaya. Tidak akan berjaya.